Puan, prosedur labial palsi dan vagina turning puan sudah selesai ya. Sekarang doktor akan tunjukkan hasil sebelum dan selepas rawatan untuk puan lihat sendiri ya. Ini adalah keadaan sebelum rawatan dilakukan. Kita boleh lihat bahagian labia agak panjang dan kurang seimbang antara kiri dan kanan. Selain itu, kawasan faras juga mengalami sedikit kelonggaran selepas bersalin. Dan ini pula hasil sejurus selepas prosedur selesai. Bahagian labia kini telah berbentuk dengan lebih kemas, lebih seimbang dan lebih harmoni mengikut struktur semula jadi. Pada masa yang sama, kawasan faras juga telah menjadi lebih ketat. Ya doktor, saya nampak perbezaan dengan jelas sebelum dan selepas. Betul puan, dengan keadaan asal puan tadi, hasil sekarang sebenarnya sudah sangat cantik. Namun ini hanyalah hasil sejurus selepas prosedur. Selepas proses pemulihan selesai dan tisu menjadi lebih stabil, bentuknya akan menjadi lebih cantik dan lebih semula jadi. Saya sangat berhati dengan hasil sekarang. Doktor menerangkan semuanya dengan sangat jelas dan sepanjang prosedur juga lebih selesa daripada yang saya bayangkan. Terima kasih Dela Estetik.